Ziarah kubur adalah amalan yang sangat-sangat digalakkan dalam Islam, bahkan disyariatkan. Dan waktu ziarah kubur ini tak ada had. Sepanjang tahun kita boleh ziarah kubur dan sepanjang masa tanpa diikat siang dan malam. Dan amalan ziarah kubur ini sebenarnya ada sekurang-kurangnya dua faedah. Faedah yang pertama kepada orang yang ziarah kubur, dan faedah yang kedua kepada mayat yang bersemadi dalam kubur. Faedah kepada orang yang ziarah kubur adalah dapat mengingatkan dia akan kematian. Jadi dia beringatlah kematian, dia banyak beramal dengan amal yang soleh sebagai persiapan untuk mati duduk dalam kubur. Dan faedah untuk orang yang mati pula, orang yang ziarah kubur tu akan berdoa untuknya, doa supaya dia terlepas daripada siksaan kubur, dimasukkan dalam syurga. Itu antara doa kepada si mati. Dan dalam mazhab Syafi'i, waktu ziarah kubur ni ada masa sunat, iaitu dia bermula selepas asar hari Khamis sehinggalah waktu zuhur hari Sabtu. Timbul pula soalan tentang ziarah kubur pada hari raya, boleh atau tak boleh? Kita, masyarakat kita ni, dia jadi amalan lah. Hari raya taklah 100%, tetapi boleh kata majoriti umat Islam menziarah kubur pada hari raya. Adakah boleh? Ada pendapat yang terlalu syadid mengatakan bahawa bid'ah. Bid'ah ni betul mengadakan perkara yang tidak diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka haramlah. Saya ambil pendapat yang sederhana. Selama mana kita tidak mengatakan bahawa ziarah kubur adalah sunat ataupun amalan yang disyariatkan, cuma kebetulan saja hari raya ni keluar sembahyang raya, kubur ada di belakang masjid, ataupun balik daripada perantauan, hari itu saja masa lapang, maka bolehlah kita ziarah kubur walaupun pada hari raya, dengan syarat kita jangan menganggap hari raya ni sunat kita ziarah kubur ataupun disyariatkan ziarah kubur pada hari raya. Kalau kita anggap demikian, hukumnya adalah bid'ah. Tetapi kalau hari raya tu jatuh pada hari Khamis atau Jumaat atau Sabtu, pada hari 3 hari tu sunat. Contohnya hari Khamis lepas asar kita pergi ziarah kubur, hari raya tu hari Khamis. Hari Jumaat kesuruhan kita ziarah kubur, maka kita dapat pahala sunat ziarah kubur tu kerana hari itu, bukan kerana hari raya. Jadi ambillah kesempatan untuk ziarah kubur, tapi saya tak halanglah siapa tak mau ziarah kubur, kerana ziarah kubur ni sebenarnya ada kebaikan kepada orang yang ziarah dan juga kepada mayat yang bersemadi di dalam kubur. Jangan kita mudah-mudah membid'ahkan orang yang ziarah kubur pada hari raya, selagi mana orang-orang yang ziarah kubur itu tidak menganggap menziarah kubur pada hari raya sebagai sunat ataupun amalan yang disyariatkan, cuma digalakkan menziarah kubur. Ambil sempatan kerana hari itu ada kelapangan masa untuk ziarah kubur. Wallahu a'lam.